Sambung cerita Lombok Indonesia. Dari Pelabuhan Bangsa untuk ke Gili Trawangan, aku ambil public boat je. Yang ni murah, RM23,000 sahaja. Untuk hotel dekat Gili Trawangan, masa aku check dekat macam-macam apps, harga dia mahal. Lepas tu aku try lah check dekat Asia Move. Terus jumpa Gili Amo Boutique Resort. Harga cuma RM110 je semalam. Tak banyak fikir, aku terus booking 3 malam. Walaupun hotel ni murah, siap ada breakfast. Kawasan dia pun cantik, ada pool, bilik dia pun bersih dengan view yang tenang je. Macam tak percaya dengan harga yang aku bayar, apa yang aku dapat. Bukan setakat murah, aku siap dapat diskaun RM50 guna promo kod Move Hotels 50 dekat Asia Move. Korang pun boleh guna promo kod tu. So bila korang travel, sebelum korang nak booking hotel, always do one last check dengan Asia Move apps. Sekarang semua dah senang. Dalam satu apps Asia Move, korang boleh booking tiket flight, korang boleh beli travel insurance, korang boleh booking hotel sekali jalan je. Next video aku share apa aktiviti aku buat dekat Gili Trawangan ni. So macam biasa, korang jangan lupa like, comment, share video ni pada kawan-kawan korang yang kaki travel. Apa-apa pun, jom ikut aku travel.